Yo, what's up gang? My name is Zam. So, apa khabar semua? Harap korang semua sihat gang. So, barang aku dah sampai. Oh, post laju. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Pak, gambar ni. UMPSA. Bismillahirrahmanirrahim. So first item kita kena review dulu. So kita dapat paper bag. Dalam ni dia ada dia ada jajan-jajan sini. Benda. Oh, tumbler doh. Tingkat ni makanan. Baik doh. Ni tempat buku makanan ah. Oh, mak buka senang cari tu. Oh. Tengok ni. Wah, adab. Tiada sisa, tiada lapar. Apa? UMPSA. Besi Barang kualiti Baik tu. Okay, next dia ni. Tada. Convocation. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kita dapat topi. Oh, dia balut semua Bagus Ya, barang mahal bang. Barang rare. Topi. Oh, ni baju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Baju. Kenapa baju dia warna hijau? Mana tekos? Baju dah sampai. Baju. Lepas tu kita ada apa ni? Last sekali kita ada ni. Oh, ni macam layout apa benda tak benda tu. Jom kita try baju. Jom. Right. Wow. Akhirnya cool palmer. Kau ambil size M, okey tak? Besar sangat tada. So ada zip kat sini. Pak, ada baju kat dalam. Ni belakang dia. Okey, kita kacing dulu. Dan ni topi dia. Dia ada zip kat belakang ni. Pak, cabut. Kita pasang. Kepala besar ke, kepala kecil ke. Bismillahirrahmanirrahim. Kena? Okey. Apa benda ni tu? Oh, ni. Dan logo. UMP, logo UMP. So sebab cuaca kat luar dah nak hujan, so kita buat dalam bilik lah ya. So okey. Ni topi dia bagi topi. Dia bagi selimpang lah. Selimpang ni aku pakai. Aku tak reti nak pakai macam mana doh. Dari tadi lagi aku cuba nak pakai. Ni mana? Dia ada warna oren kat dalam ni. Warna oren. So macam mana nak pakai dia? Dari tadi aku cuba, tak reti-reti nak pakai. Sorry lah, saya tak reti bergaya sangat. Tada! Baju dah siap. So sebenarnya baju ni warna turquoise macam ni. So aku takut dia macam dark So bila dark ni, dia macam tak nampak mana. Kalau baju Niza ke UITM ke, dia macam kalau kita boleh gradientkan warna gelap, so dia akan dapat dari nice lah video tu. Tapi kita boleh nice combination dengan warna ni. So siapa-siapa perempuan macam tudung ke, sesuai dengan warna ni ya. Kalau nak, aku rasa kalau baju turquoise ni warna hitam ataupun warna putih je aku kena cari baju. Aku lupa nak beritahu korang, yang dalam ni ada kad tau. Tada! UMPSA. Kad ni convocation kompleks Gambang. Kita orang Pekan kena pergi kat Gambang untuk graduasi sebab Universiti Pekan punya door nak stadium tu tak siap lagi. Mungkin 2026 je. Tak apalah ya. Congrats lah siapa-siapa yang boleh merasa kan. Kami best ni tak sempat merasa. So aku debar agak sebenarnya. Bukan debar, macam bangga lah. Proud to myself. Aku berjaya habiskan 7 tahun. Apa 7 tahun ni? Dah degree 4 tahun kalau ikut genap. Lepas tu matrik 2 tahun setengah sebab COVID. So dekat 7 tahun lah aku sacrifice everything. Masa balik petang siang malam study aku, alhamdulillah, bukan
bukan nak riak kan, kata riak pula. CGPA aku dapat 3.44 aku rasa, 3.44, dan aku dapat 4 kali dekan din list lah dalam 3.5 something, tapi total dia dalam 3.44. Alhamdulillah. Nanti aku buat video lain, aku akan cerita macam mana the whole story aku daripada sekolah rendah, aku belajar semua ni. Aku akan buat video yang panjang lah, macam mana aku dapat degree, cara aku study. Sebab aku bukan orang-orang yang pandai, gifted, bukan, no. I am biasa-biasa je. Bukan orang yang pandai, gifted, wow gila budak ni belajar study, dok. Sebab aku orang yang biasa dan aku orang susah. Orang yang susah, sebab tu aku kena study untuk dapatkan beasiswa, tajaan, semua tu lah. Kita struggle nak dapatkan duit untuk pembayaran tu. Tapi minta PTPTN, tapi kita struggle tau. PTPTN mana cukup untuk universiti kan? Tak cukup. Kita kadang-kadang kerja kios, malam, balik, lepas tu buat assignment lagi. Memang universiti ni memang survival lah. Bukan macam zaman matrik dulu. Zaman matrik tu memang enjoy gila lah. Program join JPP, AJK Surau, fotografer, dokumentasi, banyak gila aktiviti aku join masa zaman matrik itu. So zaman universiti ni aku lebih kepada orang panggil survival untuk dunia reality. Then kita dah habis guys, dah habis. And tu saja video kali ni. Don't forget like and subscribe. Bye Zam. Bye.